Ramadan, ya Ramadan, hadirmu dinanti, datangmu membawa 1,000 rahmat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali bersama Seputar Channel. Kali ini anda bersama saya, Wafa binti Muhammad Khairul Sadat, selaku kru bertugas pada kali ini bersiaran dalam program Pelancaran Ihya Ramadan 1447 Hijrah. Program ini bertujuan untuk menanam rasa kesyukuran dan kesabaran dalam menghadapi bulan yang penuh keberkatan ini. Untuk menghargai masa, mari ikuti saya dalam soratan sepanjang program Pelancaran Ihya Ramadan pada kali ini. Majlis mempersilakan Tuan Besar untuk menunjuk ridon yang berbentuk dan berwarna biru. Akan berusaha berpuasa dengan menahan diri daripada lapar dan dahaga. Kami akan menjaga mata, mulut dan telinga daripada perkara yang dilarang. Kami akan mengamalkan pekerti yang mulia dalam setiap perbuatan. Kami berjanji menunaikan solat 5 waktu dengan penuh tanggungjawab. Kami akan berusaha memperbanyakkan ibadah sunat dan amalan kebaikan. Kami juga akan menghormati ibu bapa dan guru pada setiap masa. Up. Begitulah tadi soratan sepanjang program Pelancaran Ihya Ramadan pada kali ini. Marilah kita bersama-sama menghidupkan bulan yang penuh keberkatan ini. Semoga kita semua tergolong dalam kalangan insan terpilih beroleh ganjaran pahala berlipat ganda. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Seputar Channel, tepat, berinformasi, beretika. TV PSS untuk semua. Jangan lupa like, follow dan subscribe channel kami. Bye!